4 dekad yang lalu, sebuah impian lahir. Impian untuk melihat Malaysia ada kereta buatan sendiri. Tahun 1985, impian itu jadi nyata dan namanya Proton Saga. Saga generasi pertama bukan sekadar kereta, ia simbol kemajuan, semangat berdikari dan kebanggaan rakyat Malaysia. Dari jalan kampung sampai lebuh raya, Saga jadi saksi jutaan kisah hidup rakyat Malaysia. Masuk generasi kedua dan juga ketiga, Saga terus berevolusi, lebih moden, lebih selesa, tapi tetap mengekalkan roh asalnya, kereta untuk semua. Dan kini hadir Saga generasi yang keempat dengan reka bentuk yang lebih matang, teknologi yang lebih canggih dan keselamatan yang lebih mantap. Tapi satu perkara tetap sama, semangatnya. Saga bukan sekadar jentera di jalan raya, ia adalah warisan. So, guys, ini dia all new Proton Saga generasi yang keempat. Semuanya berkenaan dengan all new Saga variant premium. Tapi sebelum tu, bagi korang yang masih lagi belum subscribe channel Mika ni, klik tekan button subscribe. So, ini dia Proton Saga, all new Saga, datangkan dengan reka bentuk yang lebih fresh, lebih modern. Dan kau tengok je lah dia punya front end dia, memang style, very dynamic. Banyak drama yang kita melihat daripada segi reka bentuknya, terutama sekali pada bahagian dia punya grill ni. Dia punya curve grill ni memang sangat-sangat dynamic. Dia punya reka bentuk grill, kemasan dia lebih kurang sama kita lihat pada all new X50. Yang menariknya, dia punya e-turbo memang sangat besar dengan kemasan warna krom, menonjolkan lagi logo Proton ni. Dan pada bahagian headlight dia very complex. Kau tengok dia datangkan dengan LED projector dengan DRL jenis L, dan juga turn signalnya pun sangat style. Bagi aku, headlight pada all new Saga ni memang very modern, nampak modern. Dan kita tengok trim dekat sini, trim tengah ni menggunakan kemasan glossy black. Ini kalau e-turbo ni kita hitamkan, lagi ganas bhai. Okey, kalau kita lihat dari segi side profile untuk all new Saga, sama seperti Saga MC2, cuma kita lihat ada perubahan yang minimal lah. First, kita akan dapat lihat front end pada all new Saga ni, dia punya front end nampak lebih style lah kan. Yang mana kita tengok ada beberapa bentuk geometri yang menampakkan sisi Saga ni kelihatan lebih fresh dan baru lah. Berbanding dengan Saga yang lama, dia lebih straightforward kan. Dan selain itu, kita akan dapat lihat juga penggunaan rim yang baru 15 inci dengan dual tone design, dibaluti dengan tayar Atlas. Dan untuk variant premium ni datangkan dengan side skirt sedia ada. Untuk variant executive tak adalah side skirt ni. Dan side mirror masih lagi menggunakan side mirror yang sama seperti Saga MC2. In fact, untuk Persona tahun 2010 pun menggunakan side mirror yang sama. Cuma kali ini dia dengan kemasan glossy black. Dan perubahan yang lain, kita tengok bahagian door handle. Kini untuk all new Saga, door handle-nya menggunakan kemasan krom pada bahagian tengah ni. So, untuk menampakkan dia lebih premium. Dan aku perasan bila kita tutup pintu pada all new Saga ni, dia terasa lebih solid lah berbanding dengan Saga yang lama. Dari segi side profile, tak banyak sangat benda yang kita boleh cerita. Antara perubahan yang minimal yang kita boleh lihat lah untuk all new Saga. Tapi kalau kau nak bercerita berkenaan dengan reka bentuk belakang, memang sangat-sangat jauh berbeza dengan Saga yang lama. Siapa sangka entry level car Saga mempunyai reka bentuk belakang yang very premium dengan harga yang mampu milik macam ni kan. Korang dapat design taillight yang style macam ni. Bagi aku,
selling point utama untuk Saga ni, selain daripada teknologi ADAS, enjin baru ni, dia punya design belakang ni juga akan menarik minat golongan muda juga. Walaupun Saga ni sebenarnya untuk family car, tapi dengan design tail light yang style macam ni, aku rasa generasi muda, golongan muda pun akan tertarik untuk beli as a first car. Okey, kita tengok lampu tail light dia datangkan dengan full LED light bar dengan susunan position LED-nya yang very style, ala-ala macam Audi pun ada kan. Dan kalau korang perasan, tengok dekat bahagian sini, dia ada kemasan batik. Rasanya ramai reviewer yang tak perasan, selain daripada design belakangnya, look yang lain, kau tengok bahagian sisi pada bahagian belakang All New Saga, dia nampak lebih dramatik. Dekat bahagian sini dia, kalau kau perasan, dia nampak macam lebih ke arah ala-ala ducktail sikit. Dan dengan penggunaan tail light yang baru ni, dia agak ke depan sikit. So dia mempunyai design yang sangat-sangat dramatik, ya. Dan kau tengok dekat line dekat sini, dia macam muncung sikit, terkeluar sikit dan masuk balik. Untuk Saga yang lama MC2, design dia lebih straightforward. Dia straight saja. Dia tak ada line yang kompleks macam yang terdapat pada All New Saga ni. Menarik. Alright, kita tengok bahagian interior pada All New Saga. Seperti yang kita tahu, Proton Saga yang baru akan didatangkan dengan interior dan juga layout cabin yang lebih fresh, lebih modern, lebih premium. Memang sangat-sangat premium. Berbeza kalau kita tengok dalam gambar. In real life, kita sendiri tengok memang sangat berbeza dengan Saga MC2 dari segi penggunaan material, layout cabin, design sangat-sangat moden. Tak macam sebuah kereta segmen A, lebih kepada segmen B. Tapi kita nak cerita kat sini beberapa teknologi yang dibagi oleh Proton untuk Saga. Antaranya adalah, kau tengok ni, ada dua display yang tersergam indah pada layout cabin Saga. Datangkan dengan fully digital meter cluster berukuran 7 inci. Dan display pada bahagian meter cluster All New Saga ni tidak mengecewakan. Color very vibrant dan dia punya display pun sharp. Dan pada bahagian IHU berukuran 9 inci. Yang bestnya, didatangkan dengan wireless Apple CarPlay dan juga Android Auto yang selama ni kita jangkakan untuk All New Saga segmen A hanya datangkan dengan wired, bukannya wireless. Surprisingly, untuk IHU pada All New Saga datangkan dengan wireless Apple CarPlay dan juga Android Auto. Walaupun displaynya tak adalah seperti kereta-kereta yang terdapat pada S70, X70, X dan juga S Series. Tapi untuk sebuah segmen A sedan mempunyai kualiti dan juga function, untuk sebuah segmen A harga bajet macam ni, ini dah cukup memadai. Selain itu, All New Saga kali ini datangkan dengan steering yang baru, sama seperti Proton X50. Steering ni memang aku suka, dia punya grip memang sedap dipegang. Yang paling penting sekali, kali ini menggunakan electric power steering menggantikan hydraulic steering pada Saga MC2. Tentunya pengendalian lebih comfort dan lebih ringan untuk All New Saga kali ini. Okey, kita tengok pada bahagian center dashboard ni, terutama sekali pada Avant, berbentuk macam pil, tapi actually menurut Proton, design Avant ni diambil inspirasi daripada design congkak, which is permainan tradisional Melayu kita lah. Dan ada juga elemen wave ataupun ombak ya dekat bahagian center dashboard ni, dibawa terus pada bahagian door panel ni. So design ombak dibawa masuk pada All New Saga ni mungkin untuk memberikan kelainan berbanding dengan Saga MC2, dan juga Proton meletakkan beberapa elemen tradisional dalam design kabin Proton Saga yang baru ni. Dan pada bahagian aircon controller, kalau kita tengok kat sini, dia bukan jenis digital, masih lagi manual, yang mana kita jangkakan mungkin Proton akan mengguna pakai aircon control yang sama terdapat pada Proton Iris dan Persona, yang mana terdapat digital display pada bahagian aircon control, tapi yang ini
dia tak ada digital meter, tapi dia menggunakan manual knob yang biasa. Tapi bagi aku dari segi kualiti much more better, far more premium berbanding dengan Proton Saga MC2. Okay, kita tengok pada bahagian center console datangkan dengan 2 cup holder dekat bahagian sini kan, dan ada soket 120 watt dan terdapat USB Type A dekat sini. Dia tersorok sikit tapi ada, dan juga ada hook untuk kita letakkan barang lah, terutamanya handbag ataupun beg kecil ataupun teh tarik lah kan. Dan kita lihat pada bahagian sini, ini handbrake, dan kita jangkakan mungkin All New Saga ni dia up sikit, mungkin Proton akan meletakkan armrest, tapi malangnya untuk variant flagship ni tak ada armrest. So tapi jangan risau, armrest ni kebanyakannya third party kita boleh cari kan. So lepas ni confirm berlambak lah dekat Shopee kan, no problem lah. Okay, lagi apa yang menarik? Okay, kita tengok pada bahagian headliner masih lagi menggunakan warna cream, warna cerah seperti Saga MC2, dan juga pada bahagian sini dia punya lampu ceiling ni juga lebih kurang sama yang kita lihat pada model Proton Iris, dan mungkin sama juga terdapat pada Proton Saga MC2. So tak ada apa perubahan yang ketara pada bahagian headliner. So kebanyakan perubahan yang dilakukan oleh Proton untuk interior All New Saga boleh dikatakan 90% berbeza dengan Saga MC2. Yang paling penting sekali, dia punya kualiti, looks and feel jauh lebih premium berbanding dengan interior pada Saga MC2, dan jauh lebih berbeza, jauh lebih kualiti berbanding dengan pesaing terdekatnya, iaitu brand P sebelah sana lah. Okay, kita lihat pada bahagian passenger belakang. Menurut Proton ada penambahan 1 cm daripada segi lebar seat. Betul ke? Jom kita tengok. Okay, kita lihat pada bahagian second passenger. Menurut Proton, untuk bahagian rear seat ni ditambah daripada segi kelebaran lebih kurang 1 cm, which is kalau kita tengok 1 cm tu kita tak dapat nak beza sangat pun dengan Saga MC2. Tapi yang paling penting sekali, keselesaan, comfort yang terdapat pada seat Saga yang baru ni lebih, bukan nak kata lebih lah, mungkin lebih sikit comfortnya berbanding dengan Saga MC2. Tapi daripada segi penambahbaikan, kita tengok kat sini, headrest kini untuk All New Saga kita boleh laras, yang mana untuk Saga MC2 yang sebelum ni dia punya headrest jenis fix, kita tak boleh nak laras. Tapi untuk All New Saga datangkan dengan headrest yang kita boleh laras. Hanya untuk variant flagship, variant top spec ni saja. Untuk variant bawah, headrest dia jenis fix. Yang paling penting sekali, sudut level kita duduk ni, dia punya condong seat ni sangat-sangat selesa. Kalau setakat untuk drive long distance, duduk kat belakang ni memang takkan rasa penat lah. Dan dia punya keluasan legroom pun lebih kurang 2,5 genggam. Kalau korang perasan, kau tengok dia punya seat belakang ni, dia masuk ke dalam sikit. So kita akan dapat keluasan kabin yang terasa lebih luas lah. Yang paling penting sekali, memang sangat-sangat comfort berbanding dengan pesaing-pesaing lain yang berada dalam segmen A yang sama. Terbaik Proton. Ini paling best. All New Saga datangkan dengan enjin baru 1.5 liter IGT menjana power sekitar 120 PS dan 150 Nm torque. Padu wave. Yang mana kita jangkakan sebelum ni mungkin sekitar 112 PS ke 135 Nm torque, tapi Proton bagi lebih padu, 120 PS dan 150 Nm torque digantikan dengan transmission CVT untuk variant premium, untuk standard dan executive menggunakan 4AT. Dan buat kali pertama untuk model Saga mempunyai penjimatan yang sangat-sangat baik, sekitar 4.9 liter per 100 km untuk variant premium, dan untuk executive dan standard 5.1 liter per 100 km. Memang sangat-sangat padu dari segi fuel consumption dia, lebih jimat, lebih kurang 14% berbanding dengan Saga MC2. Kali ni memang boleh challenge berdua beza lah kan. Daripada segi safety pula, bukan kaleng-kaleng. Untuk All New Saga datangkan dengan 6 airbag, body lebih kukuh dengan penggunaan HPF body structure, dan juga datangkan dengan sistem ADAS level 1 yang mana menggunakan monocular camera system
yang ada 5 fungsi seperti AEB. AEB dia pula merupakan Malaysian First A segment yang mempunyai recognition untuk pass AEB motorcycle test. Oh, padu. Dan datangkan juga dengan forward collision warning, front departure alert, intelligent high beam control dan lane departure warning. Dan ada juga fungsi RSRS yang terdapat pada all new X50 seperti door opening warning, rear collision warning, lane change assist dan juga rear cross traffic alert ataupun RCTA. Padu tak dari segi safety untuk all new Saga ni. Tapi malangnya untuk all new Saga kita tak akan dapat adaptive cruise control ataupun ACC. Cruise control pun tak ada. Agak kecewa sikit lah dekat situ. Dan untuk fungsi ADAS dan juga sesi ride and handling all new Saga, korang tunggu next video. Dan untuk all new Saga ni didatangkan dengan 5 pilihan warna, iaitu Deep Marine Blue, Space Grey, Ruby Red, Armor Silver dan juga Snow White. So, itu berkenaan dengan all new Saga untuk variant premium. Kenapa korang kena beli all new Saga ni? Yang pertama, desainnya yang lebih dramatic, lebih style, lebih moden berbanding dengan Saga yang lama. Kedua, enjin baru 1.5 liter IGT dengan power output yang lebih padu berbanding dengan Saga yang lama. Yang ketiga, mempunyai teknologi yang lebih baik berbanding dengan Saga yang lama sebab datangkan dengan sistem ADAS. So, itu saja berkenaan dengan all new Saga. Tapi sebelum itu, bagi korang yang masih lagi belum subscribe channel Mekanik, klik tekan button subscribe. Assalamualaikum.